Assalamualaikum tuan-tuan. Depan hari ini ada sebuah W212 facelift tahun 2014. Mileage baru 100,000 saja tuan-tuan. Yang ini berharga RM55,800 saja tuan-tuan. Condition memang sangat-sangat tip top. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nilai sendiri, dia punya cat di bahagian luar semua masih cantik lagi. Kalau tuan-tuan datang depan-depan, tengok depan-depan memang cantik. Kereta belum polish, belum basuh, baru saja sampai tuan-tuan, okey? Hari akan tunjuk lebih detail lagi. Tengok ni lampu dia tuan-tuan, memang sangat cantik tuan-tuan. Okey, dengan dia punya bumper depan memang sangat cantik. Rim AMG, yang ini model AMG, capacity engine 2.0 je tuan-tuan. Rock-Tech pun tak mahal, okey. Insurans pun serendah RM600 sahaja tuan-tuan. Okey. Kita tengok sikit bahagian dalaman dia macam mana. Bahagian dalaman dengan datang baldu Alcantara ni tuan-tuan, memang sangat cantik tuan-tuan. Jarang-jarang yang ini AMG memang datang dengan Alcantara, memang cantik, seat pun cantik. Kita tengok dalam sikit. Mileage baru 100,000 saja tuan-tuan. Rim dengan bawah ni ada flat rim, memang sangat cantik, style AMG. Oh, engine oil pun dah servis, okey. Radio pun sedap. Radio pun cun lagi, tinggal kita bagi tinted nanti. Kita kasih bersih lagi betul-betul. Tepi tu baldu memang lawa lah tuan-tuan. Sangat lawa. Okay, bahagian belakang jom kita tengok bahagian belakang dia. Untuk bahagian belakang tuan-tuan nilai sendiri. Kemas tak kemas. Belakang pun siap dengan baldu tuan-tuan. Tengok, lihat bahagian belakang dia tuan-tuan. E250 ni memang sangat handsome tuan-tuan, dengan lampu facelift. Sekejap lagi kita tunjuk bahagian enjin. Di ruangan boot belakang pun memang sangat besar tuan-tuan. Owner saja letak E350 ni, mungkin dia berminat kot. Tapi yang ni memang model E250 tuan-tuan. Tayar PS5 solid lagi, memang tebal lagi. Tayar pun tebal lagi. Ini Harid kasih video full review punya, memang setiap inci tuan-tuan akan nampak. Yang ni harga RM55,800. Memang dah dapat yang memang sangat berbaloi, memang sangat cantik color hitam. Yang ini siapa lambat, dia memang ketinggalan. Siapa lambat, orang lain dah sambah. Terus lock deposit dengan Harid cepat-cepat. Mana yang mencari E250 facelift warna hitam. Jom kita tengok enjin dia sikit. Ni bahagian enjin dia sangat kemas tuan-tuan. Tak ada leaking tuan-tuan. Memang sangat kemas. Tuan-tuan mana yang dah lihat video Harid ni, memang tengah mencari, cepat-cepat kontak WhatsApp nombor dekat atas. Okey, saya dekat Rad Motoring Rawang. Terus set appointment dengan saya. Kita test drive kereta ni. Okey, Assalamualaikum.